Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar topik baharu iaitu sel asas kehidupan. Tapi kelas kita hari ini bukan sekadar dengar dan salin, kita akan buat eksplorasi sel. Explorers? Macam pertandingan ke, cikgu? Ya, ada 4 stesen interaktif. Setiap stesen ada cabaran berkaitan sel. Kamu akan bergerak mengikut aturan stesen yang cikgu beri. Kami dah tak sabar, cikgu. Stesen 1. Kita tonton satu video pendek dahulu tentang konsep asas sel. Pastikan fokus ya. Cikgu, kenapa dalam video tadi sel tu macam terbelah dua? Soalan yang bagus. Siti. Itu yang kita panggil pembahagian sel. Sel badan kita sentiasa membahagi untuk menghasilkan sel baharu. Kenapa? Pertama, untuk kita membesar. Kedua, untuk menggantikan sel-sel yang telah rosak atau mati. Kalau kulit kita luka, sel akan membahagi untuk tutup luka tersebut. Jelas? Jelas. Cikgu. Cikgu, Bagus. Sekarang, untuk stesen 1, cikgu nak uji enjin pemikiran kamu dahulu. Keluarkan peranti. Imbas kod QR di depan untuk kuis. Kuis ini untuk lihat apa yang kamu sudah faham sebelum kita mula jelajah. Baiklah, setiap pelajar akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Ini peta stesen 2 hingga 4 untuk setiap kumpulan. Bergerak ikut arah yang ditetapkan dan pastikan selesaikan tugasan di setiap stesen. baik cikgu. Kami sedia menjelajah. Stesen 2. Jadi, kelas, kita akan teruskan dengan eksperimen kita. Baiklah sekarang, cikgu nak semua murid menyediakan slide sel pipi atau bawang. Cikgu nak awak tengok apa yang awak lihat di bawah mikroskop tersebut. Pada mulanya, cikgu nak awak sediakan sel haiwan ataupun sel tumbuhan secara berkumpulan. Kemudian, awak lihat pada mikroskop dan lukiskan pada kertas yang diberikan apa yang awak nampak. Baik, cikgu, kami faham. Baik, kumpulan mana yang sudah siap boleh tunjukkan pada cikgu dan terangkan. Kumpulan kami, cikgu, dah selesai. Kumpulan kami menggunakan sel bawang dalam eksperimen ini. Apa yang boleh kami katakan adalah sel bawang ini berbentuk tetap kerana mempunyai dinding sel. Cikgu, kumpulan kami lihat ada perbezaan sebab sel haiwan ini tidak tetap bentuknya.
Tepat sekali, kerana sel haiwan dan sel tumbuhan mempunyai bentuk yang berbeza. Apa yang awak semua lihat itulah sel haiwan dan sel tumbuhan. Sel ini merupakan unit asas semua benda hidup dan ia sangat penting. Begitu. Baru kami faham. Jikalau awak lihat di papan putih ini, kamu akan nampak perbezaan di antara keduanya. Ya, betul cikgu. Kedua-duanya berbeza. Baik kelas, kamu boleh pergi ke stesen berikutnya mengikut peta kumpulan masing-masing. Terima kasih cikgu atas ilmunya. Stesen 3. Selamat datang ke dunia sel. Untuk stesen ini, setiap kumpulan perlu berlakon untuk menerangkan struktur fungsi sel. Saya dinding sel. Saya jaga keselamatan sel dan pastikan bentuk kita kukuh. Kalau ada hentakan, sayalah perisai kamu. Saya membran sel, pengawal pintu. Saya kawal apa yang boleh masuk, apa yang perlu keluar. Oksigen boleh masuk, karbon dioksida sila keluar. Benda bahaya, tak boleh masuk. Hai semua, saya sitoplasma. Saya macam air gel di dalam sel. Semua organel bergerak dalam saya. Kalau nak hantar makanan atau bahan, saya yang tolong. Saya nukleus, ketua sel. Saya simpan DNA, semua maklumat penting. Saya bagi arahan kepada semua organel. Kalau saya kata mula, kita mula. Kalau saya kata berhenti, kita berhenti. Maaf, saya sibuk. Saya mitokondria, kilang tenaga sel. Saya hasilkan tenaga untuk semua. Tanpa saya, semua lembik. Hai, saya kloroplas. Tugas saya buat makanan melalui fotosintesis. Saya perlukan cahaya matahari, air dan karbon dioksida. Makanan dah siap. Nikmatilah. Saya vakuol, tangki air sel. Saya simpan air, nutrien, pewarna. Kalau sel haus, saya bagi air. Kalau sel lembik, saya tolong tegangkan. Nukleus, banyak nutrien nak masuk. Saya perlukan tenaga. Baik, tenaga dalam perjalanan. Laluan James. Semua orang bergerak. Tenang, kloroplas, tambah makanan. Vakuol, tambah sedikit air untuk stabilkan tekanan. Kita berjaya. Semua organel menjalankan tugas dengan baik. Ini adalah kehidupan sebuah sel. Setiap bahagian sel ada tugas penting untuk memastikan sel hidup. Selamat pagi kelas. Hari ini, kita akan menjalankan aktiviti menyusun kad struktur dan fungsi sel. Selepas susun, bandingkan model 3D sel haiwan dan sel tumbuhan. Cuba bincang apa perbezaannya. Okey, saya rasa kad nukleus ni mesti di tengah sebab dia kawal semua aktiviti sel. Betul tu. Macam otak untuk sel, kan? Semua arahan datang dari situ. Kalau macam tu, membran sel kena letak dekat luar sekali sebab dia lindungi sel dan kawal keluar masuk bahan. Dan dalam ni ada sitoplasma. Di sinilah berlaku banyak tindak balas kimia. Jangan lupa mitokondria. Dia ni penting untuk hasilkan tenaga. Tanpa dia, sel tak boleh berfungsi. Oh ya, vakuol pun ada. Tapi sel tumbuhan punya besar, sel haiwan punya kecil. Betul, saya baru baca dalam buku. Okey, saya rasa susunan kami dah lengkap. Sekarang kami bandingkan model 3D sel haiwan dan sel tumbuhan. Apa perbezaannya? Saya nampak model sel tumbuhan ni ada dinding sel yang tebal dan kloroplas. Tapi model sel haiwan tak ada dua tu. Betul. Kloroplas ni yang warna hijau tu kan? Dia yang bantu tumbuhan buat makanan melalui fotosintesis. Tepat sekali. Kalau sel haiwan, dia tak perlukan dinding sel. Sebab haiwan boleh bergerak bebas. Tapi saya perasan, vakuol sel tumbuhan ni besar. Tapi yang dalam sel haiwan kecil je. Ya, sebab tumbuhan guna vakuol besar tu untuk simpan air dan bahan makanan. Saya rumuskan perbezaan utama antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Macam ini perbezaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan ialah sel tumbuhan ada dinding sel, kloroplas, dan vakuol besar. Sel haiwan pula tak ada dinding sel dan kloroplas, tapi lebih fleksibel bentuknya. Dan kedua-duanya masih ada struktur asas sama seperti nukleus, membran sel dan sitoplasma. Itulah beza utama antara dua jenis sel ni. Saya rasa kami telah menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh cikgu. Jadi, mari kami tamatkan perbincangan di sini.
Okey kelas, kumpul semua. Habis sudah eksplores kita. Macam mana? Seronok tak jadi saintis hari ini? Seronok, cikgu. Eksplorasi hari ini menunjukkan bahawa kita semua adalah organisma yang kompleks, namun bermula daripada unit sangat ringkas. Ingatlah, sel bukan sekadar topik dalam buku teks, tapi ia adalah nadi kehidupan yang bekerja tanpa henti dalam badan kita. Teruskan perasaan ingin tahu dalam topik seterusnya.